Sahabat, Ramadan bakal pergi meninggalkan kita. Pergi bersama malam-malam sunyi yang penuh doa. Bersama air mata yang jatuh dalam sujud, dan bersama harapan yang kita gantung setinggi langit rahmatnya. Entah sempat atau tidak kita bertemu lagi, entah cukup atau tidak amalan yang kita bawa pergi, kerana Ramadan bukan sekadar hadir, ia datang untuk menguji dan pergi untuk menilai. Jika sepanjang bulan ini hati pernah lembut, jangan biarkan ia kembali keras. Jika lidah pernah dijaga, jangan biarkan ia kembali lalai. Dan jika air mata pernah jatuh kerana Allah, jangan biarkan ia kering tanpa rasa. Kerana yang sebenarnya pergi bukan Ramadan semata, tetapi peluang. Peluang untuk menjadi hamba yang lebih dekat, lebih ikhlas, dan lebih hidup jiwanya. Saat Ramadan melangkah pergi, yang tinggal hanyalah diri kita, sama ada berubah atau kembali seperti dulu. Dan kini, saat Ramadan hampir melabuhkan tirainya, kita berdiri seketika memandang ke dalam diri. Apakah kita benar-benar berubah? Atau sekadar singgah sebulan dalam kebaikan? Muhasabahlah bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyedarkan hati. Kerana setiap kekurangan bukan noktah, tetapi ruang untuk kita bangkit memperbaiki. Jangan biarkan semangat Ramadan terkubur bersama takbir Syawal. Jadikan ia titik mula untuk langkah yang lebih istiqamah. Salat yang dijaga, teruskan. Al-Quran yang dibaca, hidupkan. Hati yang lembut, pelihara sebaiknya. Bangkitlah, walau perlahan, asalkan berterusan. Kerana Allah tidak melihat sempurna kita, tetapi usaha kita yang tidak pernah putus. Teruskan mengharapkan pengampunan Allah. Moga kita semua tergolong dalam kalangan hamba yang diredai. Ramadan mungkin pergi, tetapi semangatnya jangan pernah mati dalam diri. Selamat beramal. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina, waghfir lana dhunubana, wajma'na jami'a fil jannah.